Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita dekat tempat lepak. Okay, sekarang dah pukul, saya bangun awal lah, pukul 8 ni saya bangun, keluar. Okay, bini saya balik kampung, saya pun macam biasalah, seorang-seorang kat rumah. Sekarang dah pukul sekarang pukul 10.45. Okay, sekarang dekat depan saya ni ada ELCB. Okay, kedua-duanya type yang sama, type AC, alternate current. Okay, bukan type DC. Okay, hari ni saya nak bagi tahu. Okay, 30A ni kita tahu dia punya sensitivity dia. Okay, yang ni 30 juga. Okay, kalau kita tengok dekat sini, yang ni 30 ABB punya, dan ini adalah Schneider punya pun 30 mA. 30 mA ni dia punya leakage. Okay, ramai orang tanya saya lah. Ramai orang tanya saya 40 ni dengan 63 ni apa benda dia? Dia punya limit ke? Bukan. Benda ni dia bukan direka untuk overload. Dia tak direka untuk overload. Dia direka untuk ni RCCB dia detect kebocoran ke bumi, dan ada yang detect dia tak perlu kabel bumi pun untuk dia trip. Cuma dia detect ketidakseimbangan live dengan neutral, terus dia akan trip lah. So ni benda ni lah, dia tak perlu pun earding, dia tak perlu pun pembumian untuk dia trip. Cukup kalau dia punya earding tinggi pun, walaupun dia punya earding resistance tinggi pun, tapi dia tetap boleh trip. Okay, dia tetap boleh trip. Okay, so tu saja saya. Okay, kita luncur.